Status kelulusan terkini dan juga bayaran untuk seterusnya bagi STR 2026 telah pun mula dilakukan bermula daripada hari ini 30 hari bulan Mac 2026. Okay, ada beberapa pihak yang masih keliru berkaitan dengan perkara ini, terutama sekali bagi mereka yang fasa pertama berstatus lulus. Sebagai contoh, kategori bujang. Kalau katakanlah anda lulus atas kategori bujang, jadi sewaktu bayaran fasa pertama, walaupun anda tak terima STR 2026 fasa pertama, tapi anda sebenarnya lulus kerana dah terima SARA bulanan SARA 2026. Kemudian kalau katakanlah anda dah berkahwin, jadi anda kemaskini daripada status bujang ke berkahwin menyebabkan status kelulusan anda berubah menjadi dalam proses rayuan. Okey, untuk anda ini, anda tidak dikira sebagai mereka yang menghantar rayuan akibat daripada status fasa pertama yang tidak lulus. Jadi untuk bayaran bagi yang bermula daripada hari ini 30 hari bulan Mac 2026 tidak melibatkan mereka yang mengemaskini maklumat mereka ini mahupun untuk pertukaran status, penambahan anak ataupun pengurangan pendapatan. Terutama sekali untuk kategori bujang sebentar tadi, seperti dinyatakan sebentar tadi, fasa pertama anda sebenarnya lulus, cuma tak terima dalam bentuk STR tapi dah terima dalam bentuk SARA 2026 secara bulanan beberapa bulan sebelum ini. Okay, untuk kemaskini yang anda lakukan daripada bujang ke berkahwin, itu hanya akan diambil kira sewaktu bayaran fasa ketiga nanti. Yang terima bermula daripada hari ini 30 hari bulan Mac 2026 hanyalah melibatkan dua kategori saja. Yang pertama, mereka yang tidak lulus fasa pertama kemudian menghantar rayuan, kemudian pemohon-pemohon baru yang memang tidak pernah langsung diluluskan STR 2026. Jadi sekarang ini dah boleh semak dalam My STR di bantuan tunai.hasil.gov.my berkaitan dengan status kelulusan semasa ataupun status permohonan semasa beserta dengan maklumat bayaran sama ada dalam proses pengkreditan dan sebagainya. Semakan menunjukkan pengguna bank BSN terutama sekali telah pun mula menerima bayaran ke dalam akaun bank mereka. Bank-bank lain dijangkakan berkemungkinan besar seawal-awalnya lewat hari ini ataupun beberapa hari ke depan ini.